Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Akmal Hafiz bin Wan Azhar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Abdullah Fahim PRA 4001. Sebagai calon pemimpin, 5 ciri murid sejahtera yang menjadi tonggak dalam setiap langkah perjalanan saya. Beradab, mencerminkan murid yang berperibadi mulia dan berintegriti. Nilai beradab saya terserlah melalui penglibatan aktif dalam program khidmat bakti dan ziarah kasih. Berilmu, melahirkan murid yang berpengetahuan dan berdaya saing. Berkemahiran, membentuk murid yang mahir, kreatif dan berwibawa. Kemahiran kepimpinan saya diperkukuh melalui penyertaan jam di peringkat sekolah maupun PKJM di peringkat kebangsaan. Berdaya tahan, mengasah murid yang tabah menghadapi dugaan. Ketahanan fizikal dan mental saya dibentuk melalui penglibatan dalam kawat kaki. Berkeyakinan, menyuntik keberanian murid untuk tampil dan bersuara. Keyakinan diri saya terselah melalui Johan Pidato Daerah, Johan Pidato Pening 2030 serta pelbagai pertandingan pidato lain. 5 ciri, 1 identiti, membina sahsiah, mencipta kejayaan. SMKA Syekh Abdullah Fahim, sederap menjana kegemilangan.